Hari ni hari ke 20 Ramadan. Saya cuti sebab nak rehat dulu. Sebab saya tak dapat nak upload video, saya punya laptop ada masalah. Baru 2-3 hari lepas dapat repair balik. Dan sekarang dalam proses editing lagi. So insyaAllah lah lepas ni kan bolehlah edit balik untuk video-video akan datang. Ampun dan maaf kalau ini kata lama sangat jarak di antara video yang terlepas dengan yang biru ni. InsyaAllah nanti kan akan datang kita akan cuba untuk upload video-video yang terbaru. Kita punya Grab ke menghampiri bulan Syawal, minggu terakhir Ramadan insyaAllah. Tapi minggu terakhir pun saya rasa saya akan buat daripada pagi sampai petang saja pun insyaAllah. Okay. Sekarang kita mulakan untuk fasa baru. Let's go. Lama, baru. Fuel low, minyak dah low 536. Tinggal 1 bar. So nanti kan kita isi penuh, tengok berapa dia punya duit minyak. Alright, let's go. Harga kat kaunter RM3.27. Ui, RM3.27 babe. Kalau tidak isi 100 lebih. Minyak penuh sekarang. Wow. So kita bayar tadi RM71.85 minyak penuh daripada tanda amaran keluar kosong. Okay, let's go. Hari ni 14 Mac 7.34 pagi. Kita start Grab. Let's go. ICC Pudu Yeah, ICC. A lot of people there? I'm not sure. Not sure. Because this is a Saturday morning, right? Saturday morning. This is the exact right. Yeah, this is the location, the entrance. Yeah. Alright. Okay, thank you. Okay, welcome. Alhamdulillah. Passenger. RM40 pergi mana ni? Aduh, Masya Allah, Bukit Raja lah. Gila.
sanamnya. Sini ya. Salah. Sini betul. Okey. Tadi tu berapa tadi? 76 kan? 76 kan? 56. Tersanggup boleh kan? Saya tak nak tersinggung. Saya mungkin saya nak pakai cash. Boleh Masih ah. cash pun you nanti kirim kasih Tak ada, saya pakai cash. Saya baru pakai duit lah. Ini hari raya. 60 eh. 34. Perseran Electron. Ni kan masuk tempat baru dah ni. Malam-malam macam ni, jangan bersedih. Bergerak. Yang lagi. Alhamdulillah dapat KLIA 6-seater tegak daripada Port Klang. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah rezeki Allah bagi hari ni. Ya Allah, harap-harapnya tak cancel lah KLIA 2. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Jauh sikit lah, tapi tak apalah. Alhamdulillah lah. Ada bonus lagi RM90. Bolehlah, bolehlah, bolehlah. Alhamdulillah sangat-sangat. Let's go. Kita ambil passenger. Tak kuat. Kena ada dua ya? Ya, kena dua. 1 jam 4 minit. Ada masa ni? Sampai pukul 11. Flight jam 2 je. Flight jam 2. Okey, dia kena 2 jam sebelum kan? Pukul 12 kan? Last kali lah pukul 12 lah. Last kali pada 12 lah. Alhamdulillah, kita dah drop off daripada Port Klang pergi KLIA 6-seater. Lepas RM93. Sekali dengan bonus tol RM6. Pendapatan kita RM138.30. Kita jalan 144 km. Tapi kita dapat tambahan RM40. So alhamdulillah lah, rezeki yang Allah bagi.
sama ada lepas ni kan kita nak keluar 6 seater ataupun kita nak keluar Just Grab ataupun kita nak keluar Plus. Nanti kan tengok macam mana. Kita masuk 10.56. Kita punya nombor Just Grab 1750. 1725. Kita punya Plus 950. Kita punya 6 seater 700. Tengoklah nanti kan macam mana. Alhamdulillah, kita dah sampai kat KLIA. Landside port biasa kembali. So daripada first trip tadi, pukul 8.10 dekat Berjaya Times Square, pergi ICC Pudu. Lepas tu daripada Pudu pergi Alam Damai. Lepas tu daripada Alam Damai pergi Port Klang. Lepas tu daripada Port Klang pergi KLIA 2. Sekarang kita kat landside. Kita tengok berapa jauh kita jalan, berapa lama masa. Bismillahirrahmanirrahim. 143.2 km, 2 jam 54 minit, 15.9 km per liter. Kita punya pendapatan 138, 30 sen campur 40 ringgit, RM178. Alhamdulillah. Daripada pukul 8 sampai pukul 11, 8, 9, 10, 11. 3 jam pertama. Alhamdulillah. Terbaik. Alhamdulillah, rezeki Allah bagi. Landside. Daripada landside pergi KLIA 1, pergi Exxon, balik rumah. Kita tengok berapa kilometer kita jalan hari ni. Nanti akan kita campur sekali dengan yang tadi punya. Bismillah. 210 km kita jalan, 65.8 km, 1 jam 17 minit, 15.6 km per liter. Kita punya pendapatan hari ni RM208.06. Alhamdulillah.